madu? Melayu ni, dia dah lama tahu tentang madu. Madu tualang ni. Sebab tu hampir semua negeri dia ada tradisi ambil tualang. Bukan pergi manjat botol aja, dia ada tradisi. Cara maksudnya? Bukan cara, budaya. Ada budaya mengambil madu. Jadi dia dah ada sistem. Dah ada sistem. Sistem membagikan madu macam mana. Oh. Dan bahkan ada ritual. Di Kedah sebagai ritual tu masih ada lagi. Misal dia dipanggil lebah ni, dia tak panggil lebah. Dia panggil si hitam manis. Sehitam manis? Si hitam manis. Si hitam manis? Lepas tu dia berkait pula dengan budaya masuk hutan. Sebab tu ada orang tanya saya, Doktor masuk hutan tak takut ke? Tak ada gini-gini ke? Saya kata insya-Allah selagi kita jaga tabu. Jangan buat benda-benda tabu. Tahu tabu. Di antaranya kita jangan sombong. Kemudian kita kena jagalah. Misalnya kalau harimau tu kita tak panggil harimau dalam hutan. Ui. Kita panggil datuk. Kenapa? Itu sebahagian daripada adab. Adab hutan Adab. Interesting ni. Adab hutan. Kalau gajah kita tak panggil gajah. Kita panggil gergasi. Itu adab. Apa maksud panggil? Maksudnya dalam hutan tu kita nampak gergasi. Gergasi. Oh, ini ada jejak datuk ni. Kita tak sebut jejak harimau. Oh, faham. Banyak jejak datuk ni. Itu adab. Dan adab itu sebahagian daripada bukan juga mitos, tapi ada realiti juga. Itu sebahagian daripada menjaga kesombongan lah. Yelah, sebab benda tu takkan datang pada nothing kan. Dia mesti ada sumber awal membuatkan orang cakap macam tu. Dan satu lagi dia berkait lah dengan sistem kepercayaan orang Melayu. Bahawa semua makhluk-makhluk ni dia ada roh. Oh, ni kepercayaan dulu maksudnya? Zaman dulu. Apa benda paling crazy pernah berlaku dekat doktor bila masuk hutan? Pada saya alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey je semua. Tapi kalau pada kawan adalah. Di antaranya ada seorang kawan tu, satu kali dia tertidur. Kami sampai satu tempat tu tertidur. Lepas tu dalam keadaan letih tertidur, tiba-tiba datang satu perempuan berumur panjang turun dari gunung. Yo, doktor. Lepas tu dia kata apa tu? Dan dia antara jaga yang tidur lah. Dia kata, kawan ni cerita lah. Apa dia kata tu? Berak kencing lumrah alam. Sampah jangan dibuang. Lepas tu dia pandang belakang. Pandang kawan, saya suruh kawan saya toleh belakang. Kawan saya pun toleh belakang, ada banyak sungai madu. Sungai madu? Oh, bukan sungai, madu banyak. Macam sungai banyak, ambil lah. Jadi ini mesti kita wallahualam. Jadi memang sebab tu di hutan jaga adab. Adab salah satu tu, kita nak berak kencing, berak lah mana-mana, tak apa-apa. Tapi sampah jangan buang. Bawa balik. Itu memang ada adab, beberapa adab. Jadi kita masuk hutan pun kita jaga adab lah. Faham. Ada adab masuk hutan. Siapa yang tak boleh makan madu? Madu semua boleh makan. Kronik macam mana penyakit pun boleh makan? InsyaAllah. Cuma dalam kita kena jaga-jagalah sebab Kementerian Kesihatan tak benarkan kita sebut begini ubat gini semacam kan. Tapi insya-Allah kalau ada kawan-kawan yang sakit sekarang ni, ambillah madu saya. Kalau tak ada perubahan, duit saya balikkan. Ni Apa saja masalah kesihatan selagi berkait dengan fizikal. Luar dalam, luka. Sapu madu, insya-Allah luka tu hilang dan tanpa parut. Ada seorang kawan saya accident. Dia orang Indonesia, accident. Tak ada IC. Dia takut nak pergi klinik. Saya bagi madu. Sini koyak semua. Sapu madu semua. Seminggu selesai. Crazy Saya jual madu dah 15 tahun.